Korang tahu tak kenapa penting sangat buat pemeriksaan payudara kendiri? Penting untuk buat pemeriksaan sendiri ni supaya kita dapat kesan kanser pada tahap awal. Dan lebih daripada itu, kadang-kadang kalau kita dapat kesan sebarang perubahan pada payudara sebelum kanser terjadi. So kalau kita dapat kesan awal, kita dapat rawat awal dan peluang untuk sembuh tu meningkat. Faham tak, pemeriksaan payudara kendiri ni sangat penting, tapi you all kena buat dengan kaedah yang betul. Saya sharekan kaedah buat pemeriksaan payudara sendiri di rumah. Bahagian yang kita perlu cek adalah dekat bahagian payudara dan juga bahagian bawah ketiak. Cara dia, kita guna 3 atau 4 jari di bahagian hujung dan letak pada bahagian payudara dan kita gerakkan dalam bentuk putaran untuk rasa sebarang kelainan ataupun ketulan di seluruh bahagian payudara, termasuklah dekat bahagian pangkal payudara ataupun ekor payudara tu, dan juga di bahagian kawasan puting. Dan tak lupa juga dekat bahagian bawah ketiak, cek itu kalau boleh kita jangan angkat tangan tinggi sangat supaya kita dapat cek dengan lebih detail. Kalau ada rasa perubahan ataupun ketulan pada payudara, langkah seterusnya adalah untuk berjumpa dengan mana-mana doktor yang berdekatan untuk rawatan lanjutan. So biasanya doktor ni akan menjalankan ujian imbasan ataupun scan sama ada dalam bentuk ultrasound ataupun mammogram. Satu lagi perkara penting, you all kena tahu bila waktu paling sesuai untuk buat pemeriksaan payudara sendiri ni. Kalau bagi wanita yang masih ada period, disarankan menjalani pemeriksaan ni dekat rumah 7 ke 10 hari lepas tamat tempoh haid. Sebab waktu tu payudara dah kurang bengkak, tapi bagi wanita yang sudah menopause, boleh pilih bila-bila masa untuk cek. Kalau seseorang tu tak pandai nak buat pemeriksaan payudara sendiri dekat rumah, hospital ada ajar tak? Kebanyakan hospital termasuk di Columbia Asia, kita ada jururawat yang terlatih. Mereka ni memang berpengalaman dan bersemangat dan sudi untuk melatih ataupun mengajar pesakit-pesakit untuk cara cek payudara sendiri. Kita juga ada pamphlet untuk dibawa balik ke rumah untuk rujukan bila nak cek dekat rumah nanti. Berapa kerap sepatutnya seseorang wanita buat pemeriksaan payudara kendiri ni? Disarankan menjalani pemeriksaan sendiri ini setiap bulan. Boleh pilih tarikh yang mana sesuai, biasanya tetapkan dalam rutin, mungkin selepas mandi ataupun sebelum tidur, mengikut kesesuaian sendiri. Boleh set reminder dalam kalender ataupun dalam phone sendiri untuk buat setiap bulan. Memandangkan kanser payudara adalah kanser yang paling tinggi statistiknya di kalangan wanita di Malaysia, pemeriksaan payudara kendiri ni sangat-sangat penting untuk anda di luar sana, wanita terutamanya. Lelaki pun boleh kena kanser payudara juga, lebih kurang 1% daripada semua kes. Jadi ambillah semua informasi dan juga pengetahuan yang telah dikongsikan kepada kita oleh pakar breast and endocrine surgeon sendiri, iaitu Hi, my name is Adi Shazni bin Muhammad. I'm a consultant breast and endocrine surgeon visiting at Hospital Columbia Asia Ceras. Video berbentuk pendidikan kesihatan ini dibawakan khas untuk anda oleh Columbia Asia Hospital Ceras yang kini sedang berkembang untuk keselesaan anda di masa hadapan.